Kan kita cukup jumlah untuk membentuk kerajaan pada malam ini. Kita juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua calon-calon Pakatan Harapan yang telah bertungkus lumus mempertahankan kerusi masing-masing di dalam Pilihan Raya Negeri Sabah yang ke-17 ini. DAP tidak dapat bersama-sama kita pada malam ini dan mereka sudah pun membuat kenyataan bahawa mereka menerima keputusan yang telah ditunjukkan dan diberikan oleh pengundi-pengundi di Sabah ini. Selaku Setiausaha Agung Parti Keadilan, saya mewakili rakan-rakan dalam PH ingin menyatakan begitu juga bahawa kami terima keputusan yang telah tunjukkan yang telah diberikan oleh pengundi-pengundi di don-don di mana PH bertanding. Segala kelemahan ini akan kita lihat dan segala kekuatan juga akan kita lihat. Tentu sekali ada banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita pelajari daripada proses ini. Namun pada ketika yang sama, ya, apabila kita kata kita menerima keputusan pengundi-pengundi di Sabah, pada masa yang sama pada ketika ini, pengarah operasi Parti Keadilan iaitu Yang Amat Berhormat Saudara Amiruddin Syari bersama-sama dengan Tok Sri Haji G untuk membentuk kerajaan. Dan insya-Allah saya dimaklumkan kita cukup jumlah untuk membentuk kerajaan pada malam ini. Cukup jumlah insya-Allah. Dan Pakatan Harapan berbesar hati kerana kita menjadi sebahagian daripada kerajaan yang akan dibentuk di Sabah nanti. Jadi terima kasih sekali lagi dan insya-Allah we look forward to a new Sabah and a better Sabah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.